Hari ni aku plan nak ambil video sampai dekat sekolah. Sebab ada juga yang minta nak tengok sekolah Sebenarnya korang boleh tengok je kat dalam sekolah tu, dekat TikTok Festivala. Tapi tak tahulah member aku dah upload ke belum kawan aku dah upload ke belum, aku tak tahu tengok dia. Jadi TikTok Festivala tu memang apa nama, memang diwujudkan khas untuk orang yang nak tengok aktiviti murid, suasana dekat sekolah. Nanti kau tengok, kau komen dekat situ kau nak tengok apa, tengok drama ke, macam tu ada murid ke, ada aktiviti asrama ke, aktiviti murid ke. Kalau pagi-pagi ni banyak dah terserempak dengan lori apa, banyak terserempak dengan lori yang besar macam tu. Itu ya, kalau orang tanya aku, selain daripada komitmen ada sebab aku masuk petang ni sebab lori lah. Banyak lori elak parking sebenarnya, memang banyak. Dia untuk mengentak dan benda tu lah orang mampu bukan dengan dia kejut orang masuk petang lah satu. Nanti juga aku akan update juga. Aku akan buat satu video lain untuk update progres jambatan gantung tu, progres jambatan gantung. Okey. Joy dah tak nampak dah batang hidung ni. Ini bagi tak tahu. Hari ni dia buat video juga tu. Kamera dia dah sampai. Dia buat video juga. Tak tahu lah macam mana video dia. Tapi okey lah. Okey. Baru-baru nak buat juga. Biasalah.